Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Black? Mak. Mak, yang... Tak cakap. Mak dah tahu dah. Oh, dah tahu Suruh dia masuk duduk. Tak berkenan mak tengok dia ni. Kau pandai buat apa je? Masak ke tidak? Tak tahu. Basuh baju? Tak juga. Apa je kau pandai buat? Tak ada mood lah aku. Baik aku shopping lah. A few moments later. Huish! Murahnya handbag ni. RM130 je. Lek, belanja mak handbag ni boleh? Mak beli je dulu. Nanti Black bagi duit Thank you. Belilah. Sekejap. Kau ni dah kenapa? Shopee lagi murah. Tengok ni. Bukan setakat harga lagi murah, tapi kalau beli hari ni, esok boleh sampai. Shopee ada pengantaran hari esok. Memang lagi cepat. Huish! Murah lah. Cepat pula tu. So, kau ni pandai shopping lah. Okey. Mak approve kau. Kejap. Sebenarnya, Ziana bukannya menantu. Ziana sebenarnya anak Black.